je lah rod ultralight. Berat dia bawah 100 gram je. Dan tak perlu risau kalau strike besar bas, sebab rod ni tak patah geng. Ya. Keluaran terbaru daripada Tachi, Dead Hornet. Design handle dia ergonomik, bila pegang tu tak mudah terlepas. Handsome kan? Dan yang aku peliknya, rod ni murah, tapi dekat reel lock dia ada clicker geng. Walau seller, you biar betul. Ada BC dan juga spinning. Dan dia punya spek tali 26LB. Berat umpan 5 ke 12 gram. Dan dia punya ring guide ni menggunakan SIC. SIC tu silicon carbide. Lebih padu sebab dia tahan haba daripada geseran tali. Lebih selamat dan smooth je bila tali keluar masuk tu. Rod blank daripada carbon and CCT teknologi. Dan dia punya tip ni solid. Memang lihat, susah nak patah. Nak mancing sotong, udang galah ataupun nak guna umpan-umpan yang ringan seperti macro jig bawah 15 gram, inilah dia senjata yang benar. Jadi kalau korang nak rod ni, aku dah sediakan link kat bawah. Padu-padu mantap.